Sesungguhnya ada satu jenis dosa, dia ni tidak terkafarah dengan sembahyang, puasa, haji. Kita sembahyang tak hilang lagi dosa. Sebab ada setengah dosa tu kita ambil air sembahyang ni, dalam hadis dia akan hilang diikut katratul darah, apa namanya, titisan air tu, dosa tu turun. Bila kita sujud, dosa tu hilang. Buat ibadat itu Tuhan hapuskan dosa, dan sebagainya. Tapi ada satu jenis dosa ni dia tak hilang. Sembahyang pun tak hilang, kita puasa lapar tak hilang, pergi haji Mekah tu balik tak hilang, berat dosa ni. Tapi dia boleh hilang dengan satu daripada perkara yang Tuhan uji dia. Dia kena kesusahan dalam mencari rezeki. Contohnya istilah Melayu panggil apa? Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Susah sangat. Dia sabar. Kesabaran di dalam menanggung kesusahan ini, semua dosa dia diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha tu. Main tu sembahyang dia tak lepas. Kesusahan dia tadi dengan syarat dia sabar, dia taat perintah Tuhan, maka semua dosa dia dihapuskan bersih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memandangkan dua sudut kelebihan-kelebihan yang diberi apabila seorang itu diuji dengan perkara-perkara yang tersebut. Kesakitan, kefakiran, kesusahan, rupanya ada besar hikmat di situ. Pertama untuk mengangkat martabat, dan kedua untuk menguji sama ada kemantapan iman dia tadi itu kukuh ataupun tidak.